bacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين آمين آمين يا رب العالمين. Okay. Cik Ramli dengan Cik Zul sihat hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya clear tak? Clear. Ya, ya. Okay, Alhamdulillah. Cantiklah line kita malam ni. Okey, insyaAllah hari ni kita akan sambung bacaan surah Ali Imran. Kita dah masuk surah baru ya, surah Ali Imran ayat 10. Sama ayat 10 hari ni ya. Minggu lepas ada yang tak datang ke? Ada. Kita semua ada. Cik Ramli ya tak ada? No, saya tak ada. Okey. Minggu lepas Ustazah dengan Ustazah Balkis, Ustazah Balkis ada masuk topik tanda bacaan, tanda wakaf. Betul tak? Cik Zul ada? Betul. Okey. Cik Ramli ada semak tak rakaman kelas minggu lepas? Tak sempat. Tak sempat Yelah, tak sempat. Ni kan hari rasanya hari Jumaat Ustazah Balkis post tu. Okey, tak apa. Minggu lepas Ustazah Balkis ada masuk berkenaan dengan tanda wakaf. Okey, apa dia tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran? Ada berapa tanda wakaf? Siapa ingat? Tanda wakaf. Tak salah ada 7 ni. Ada 7, betul. Tanda wakaf ada 7. Okay, kita cuba listkan satu-satu. Apa dia tanda wakaf yang ada? Solam ya. Bagus. Sad, lam, ya. Lagi? Qaf lam ya. Qaf, lam, ya. Sad, lam, ya. Lawan dia qaf, lam, ya lah. Lagi? Apa lagi? Ada Tanda sukun. Apa dia, Cik Zul? Tanda sukun. Tanda sukun. Tanda sukun itu bacaan sukun lah. Dia bukan tanda wakaf. Tanda wakaf ni kita boleh berhenti ayat tu kat situ. Bila nampak tanda tu kita boleh berhenti. Macam tanda sukun kadang-kadang dia berada di tengah-tengah perkataan ni. Kita tak boleh lah berhenti. Contoh kat sini. Tu, ni, ya, an. Kita nak berhenti dekat an. Tak boleh. Kena habiskan. An, hukum. Macam tu. Jadi bukan tanda sukun ya. Tanda wakaf. Dia mesti ada tanda yang kecil-kecil ni lah. Soalam ya. tanda jim kecil. Ni jim. Okay, betul. Jim kecil. Lagi. Ni qaf lam ya. Apa lagi tanda wakaf? 7 tu banyak Depan tu yang kecil depan atas waw. Ada ada tanda waw depan. Ada ha. Ha dia bukan tanda wakaf. Kalau jim tanda wakaf. Ha dia tak termasuk. Okey, ha bukan tanda wakaf. Apa lagi tanda wakaf? Ada huruf mim kecil, betul? Betul, mim kecil. Mim kecil ekor ke bawah ke ekor ke tepi, ke kiri? Mim kecil mana tanda wakaf? Ke kiri kot. Ke kiri. Kalau mim kecil ekor ke bawah itu tanda dengung, bukan tanda wakaf. Kalau mim kecil ekor ke tepi ataupun ke kiri itu tanda wakaf. Okay, lagi apa lagi? Baru ada 4. Ada lagi 3 lagi. Tanda nombor. Tanda nombor. Nombor-nombor ni betul Ya. yang ini pun tanda wakaf juga. Tapi yang ini kita panggil dia wakaf tamam. Boleh juga kalau tambah yang tanda wakaf yang ni dia jadi 8 lah. Wakaf nombor. Itu pun kita boleh berhenti dekat nombor-nombor ni lah. Okey, lagi apa lagi?
Ada lagi 3. Kita ada tanda lam alif kecil. Saya habiskan lah Okey. Yang ini kalau nak tengok dalam grup pun ada yang saya bagi dalam gambar tu. Yang tips untuk potong ayat panjang ataupun tips untuk berhenti ayat yang panjang. Yang pertama kita berhenti pada tanda wakaf. Kat situ ada list tanda wakaf. Dalam gambar dekat dalam grup tu. Ada tanda lam alif. Kemudian kita ada wakaf berkembar. 3 titik. Ni. Okey. Dan last sekali kita ada sin kecil. Sin kecil ni nama dia apa? Siapa tahu? Pernah tengok tak tanda sin kecil? Tanda wakaf sin kecil. Ada? Cik Ramli pernah nampak tak sin kecil dalam Al-Quran? Ada, tapi inilah tak nampak lagi sepanjang ni lah. Sepanjang ni betul tak nampak lagi. Kita tak jumpa lagi. Betul. Okey. Cik Zul pernah nampak tak tanda sin kecil ni? Belum ada lagi. Tak pasti ya. Belum ada lagi tak pasti. Okey. Tanda sin ni nama dia saktah. Saktah ni untuk pengetahuan semua. Saktah ni dia tak banyak dalam Al-Quran. Dia ada 4 tempat sahaja. Saktah. Biasa dengar saktah. Betul, saktah dia tak banyak tempat. Ada 4 tempat dan lagi satu ada juga pendapat yang cakap 5 lah. 4 atau 5 tempat. Maksudnya memang kita jaranglah jumpa saktah ni. Okey, dia memang tak banyak pun dalam Al-Quran ni. Okey, untuk tanda sin kecil ni, dia ada 2 jenis sin kecil Kita kena tengok. Okey, sin kecil ni ada 2. Bentuk dia sama. Penulisan dia sama sebiji sin kecil. Kalau macam mim kecil kita boleh beza. Kalau ekor ke bawah tanda dengung. Kalau ekor ke tepi baru tanda wakaf. Tapi untuk sin kecil dia ada 2 jenis, 2 fungsi. Tapi penulisan dia sama je sebiji. Dua-dua tu bentuk dia sin kecil. Cuma kita kena tengok yang pertama kedudukan dia. Kalau sin kecil tu berada pada hujung perkataan. Contoh dia berada dekat sini. Lepas perkataan kafaru baru ada sin kecil. Jadi sin kecil yang itu adalah tanda wakaf. Tanda wakaf. Kalau kita jumpa sin kecil tu, dia duduk atas sod. Atas sod ada sin kecil ataupun bawah sod ada sin kecil. Yang itu bukan tanda wakaf, itu bukan tanda saktah. Yang ini kita panggil dia bacaan masyhur. Dia ada cara bacaan dia, bacaan masyhur. Masyhur. Masyhur tu bacaan famous lah. Dia ada cara baca dia lah. Tapi dia bukan tanda wakaf lah. Nanti kalau ada jumpa nanti saya tunjuk macam mana nak guna bacaan masyhur ni. Okey, kalau tanda wakaf tu dia mesti berada di hujung perkataan. Lepas habis perkataan ada sin kecil. Itu tanda wakaf. Itu adalah saktah. Tapi kalau sin kecil tu dia duduk tengah-tengah perkataan, duduk pula atas sod ataupun bawah sod, itu bukan saktah. Dia adalah bacaan masyhur. Okay, jelas tak setakat ni ada soalan? Jelas. Jelas berkenaan dengan saktah dengan bacaan masyhur. Boleh Nanti kalau kita jumpa nanti kita tengok macam mana cara baca dia. Alright, kita akan masuk balik kepada tanda wakaf tadi. Okey, jadi kat sini ada 7 lah termasuk dengan Cik Zul bagi tahu tadi huruf-huruf nombor-nombor tu. Itu adalah wakaf tam. Itu pun wakaf tam tu maksud dia wakaf yang sempurna. Boleh berhenti kat situ. Okey, jadi kalau tambah yang itu ada 8 lah. Ada 8 tanda wakaf. Okey, jadi setiap wakaf ni dia ada fungsi-fungsinya. Okey, minggu lepas Ustazah Balkis ada masuk fungsi bagi 3 tanda wakaf ni tak silap saya. Betul tak? Siapa yang ada kelas minggu lepas? Okey, saya nak tanya balik lah Kita try sekejap. Okey, kalau sod lam ya, fungsi dia macam mana? Wakaf sod lam ya. Sod lam ya ni boleh berhenti tapi boleh juga disambung. Mana lagi keutamaan dia? Sambung ke berhenti? Berhenti. Berhenti keutamaan dia. Okey. Untuk sod lam ya keutamaan dia adalah
wasal. Wasal tu apa? Sambung. Sambung. Keutamaan dia adalah sambung. Okey, dia boleh berhenti tapi keutamaan dia adalah sambung. Jadi kalau kita nampak sod lam ya ni, contoh kat sini kan, sod lam ya. Okey, dah nak dekat tanda wakaf dah tu, nak dekat habis ayat dah. Lebih baik kita sambung. Tapi memang kalau in case memang kita dah tak cukup nafas, boleh berhenti. Tapi lebih baik sambung lah. Okey, itu adalah keutamaan untuk sod lam ya. Kalau qaf lam ya pula, keutamaannya? Keutamaan dia boleh berhenti. Sebab saya ingat lagi qaf tu wakaf berhenti lah. Qaf. Betul, kalau apa orang Arab kan dia kata qaf macam tu kan. Maksudnya cukup. Ataupun stop kan tu kan. Okey, qaf, kalau qaf lam ya, qaf ni dia lebih baik waqaf. Waqaf lah berhenti kan, dia lebih baik berhenti. Contoh kita jumpa qaf lam ya ni kat sini. Okey, dia lagi sikit dah nak habis dekat hujung ayat tu. Tapi disebabkan dia tanda qaf lam ya, lebih baik kita berhenti. Macam tu, dia lagi cantik lah masuk ayat kat situ. Okey. Dapat setakat ni? Ya, dapat insyaAllah. Okey. Jadi kita masuk pula tanda yang ketiga, jim kecil. Ustazah Baki ada sebut juga keutamaan untuk jim kecil ni. Apa dia keutamaan waqaf jim ni? Ataupun kalau kejap. Ataupun bahasa Arab dia kalau nama dia adalah waqaf hasan. Jim kecil ni nama dia waqaf hasan. Apa keutamaan dia? Hasan, baik. Hasan baik, betul? Hasan baik. Baik, bukan tidak. Lupa salah. Dah tembak je. Lupa. Tapi betul lah hasan tu maksudnya baik. Okey, apa keutamaan jin kecil ni kalau kita jumpa? Ni ada jin kecil kat sini. Baik berhenti. Baik berhenti. Okey. Saya nampak Cik Yaakob baru masuk kan. Assalamualaikum Cik Yaakob. Salam. Okey. Boleh kita apa ni ulang kaji balik lah pengajian minggu lepas. Okey, huruf jim keutamaan dia sama banyak. Keutamaan dia sama banyak. Boleh wasal, boleh waqaf. Ikutlah masing-masing punya ni lah. Nafas ataupun kita punya bacaan lah, suka hatilah kita kan. Kalau kita rasa nak sambung kat sini, boleh. Kalau kita rasa nak berhenti pun boleh. Keutamaan dia sama rata. Okey, dia boleh wasal, dia boleh waqaf. Okey, seterusnya kita pergi mim kecil ni. Kita pergi sekali lalu lah minggu lepas Ustazah Baki sentuh 3 je. Okay, hari ni kita nak masuk sikit lagi. Kita habiskan. Okey, kalau mim kecil pula, apa keutamaan dia? Kalau kita jumpa, selalu jumpa tak mim kecil ekor ke tepi ni? Selalu juga jumpa. Selalu juga jumpa Okey. Apa keutamaan dia? Keutamaan dia waqaf ke wasal? Kalau boleh wasal je lah. Kalau boleh wasal. Okay. Keutamaan untuk mim kecil ni adalah waqaf. Waqaf. Keutamaan dia waqaf. Dia punya keutamaan tu sampaikan kita boleh jatuhkan wajib kat situ. Kalau kita jumpa mim kecil tu, kalau boleh memang kena waqaf. Nak cantik bacaan waqaf kat situ. Okey, mim kecil ni. Dan mim kecil sebenarnya tak banyak pun dalam Al-Quran. Berbanding dengan tanda waqaf lain. Jadi kalau jumpa waqaf saja kat situ Okey, mim kecil lawan dia lam alif kecil tu. Keutamaan lam alif kecil apa? Wasal ke waqaf? Kalau nampak lam alif kecil. Pernah nampak tak lam alif kecil? Tak boleh berhenti. Dilarang berhenti. Jadi keutamaan dia adalah wasal. Dia tak boleh berhenti Melainkan kalau kita dah tak cukup nafas, kita nak berhenti juga kat situ. Boleh berhenti tapi cantiknya ambil sikit kat depan. Contoh katakanlah kat sini tanda lam alif kecil kan. Nafas dah tak cukup ni, kena berhenti juga. Boleh berhenti. Min qablihim, kita berhenti. Tapi kalau cantiknya kita ambil sikit kat depan. Jangan terus sambung. Ambil sikit. Min qablihim kazzabu. Macam tu. Okey, kalau nampak lam alif, kalau boleh jangan berhenti. Kalau betul-betul dah cukup nafas, baru kita boleh berhenti. Itu adalah kegunaan lam alif. Okey, boleh Seterusnya, waqaf ta'anu ataupun waqaf berkembar ni. Apa keutamaan dia? Salah satu.
Okey, fungsi dia adalah berhenti pada salah satu. Tapi kalau kita rasa tak nak berhenti salah satu, dia boleh terus sambung. Yang tak boleh berhenti dua-dua. Berhenti kat sini pun kita berhenti, kat sini pun kita berhenti, tak boleh. Dia kalau nak berhenti salah satu saja, ataupun kalau tak nak berhenti, terus sambung, tak payah berhenti langsung. Okey, itu adalah keutamaan untuk titik berkembar ni lah. Pernah jumpa tak tanda titik ni? Pernah jumpa tak tanda titik? Ada. Pernah Ada. tapi dia pun tak banyak juga. Okey, last sekali. Tanda wakaf saktah. Apa kegunaan saktah? Saktah ni sing kecil ni lah. Apa kegunaan dia? Siapa tahu? Kalau jumpa di hujung ayat, kena berhenti. Kalau jumpa di atas huruf short, tak payah berhenti. Okey. Apa Cik Zul tadi sebut untuk dua-dua scene tadi Okey. Iaitu scene kecil ni dia ada dua dalam Al-Quran. Satu adalah saktah ataupun tanda wakaf saktah. Yang lagi satu adalah bacaan masyhur. Dia dalam bacaan masyhur. Okey, jadi kita tengah bincang sekarang ni apa fungsi yang saktah tu? Yang kalau jumpa kena berhenti tu. Macam nak guna dia? Keutamaan dia apa? Siapa nak cuba? Apa dia kegunaan saktah? Cik Yaakob tahu Cik Yaakob? Belum belajar. Pernah dengar tak sebelum ni ke? Aku lupa dah. Dah lupa dah. Okey. Cik Zul? Belum belajar lagi. Belum belajar lagi. Belum pernah lagi Okey, Cik Ramli? Saya tak pasti. Pasti. Okey. Tak apa. Kalau tak tahu, kita ambil tahu malam ni. Dan kalau jumpa, kita gunakanlah saktah ni Sebab saktah tak banyak. Ada 4 tempat je dalam Al-Quran. Okey, macam mana nak guna saktah ni? Bila nampak scene kecil ni, cara nak guna dia adalah tahan nafas. Tahan nafas. Tahan nafas, kita boleh kira lah dalam 2 detik. Ataupun 2 gerak jari. Dia tahan nafas sekejap, lepas tu baru kita sambung ayat selepas. Okey, maksud dia berhenti sekejap sajalah. Dan kita tahan nafas. Okey, contoh saya bagi, dia ada dekat surah Mutaffifin. Kalau ada baca surah Mutaffifin boleh. Dia ada 4 tempat. Ada surah Qiyamah, surah Mutaffifin, surah apa lagi Saya tak ingat saya yang 4 lagi tu. Yang surah Yasin ada dan juga surah apa lagi satu saya lupa pula surah Yasin lagi surah Kahfi. Surah Kahfi ada sini. Ni macam ni penulisan dia. Sin kecil ni. Ni. Macam ni dia duduk lepas perkataan bal tu. Okay, jadi cara nak baca dia adalah kita tahan nafas dekat bal tu. Bunyi dia macam ni. Kalla bal rana ala qulubihim. Macam tu. Dia waktu bal tu kita tahan nafas. Kalla bal rana ala. Macam tu. Okay, itu adalah penggunaan saktah. Okay, dapat ke semua? Dapat insyaAllah. Yang saya buka ni surah Mutaffifin ayat 14. Kalau ada terbaca lepas ni, cara nak baca dia macam tu. Tahan nafas. Okey, boleh Itu adalah fungsi-fungsi tanda wakaf. Tak semua tanda wakaf kita boleh berhenti. Dia ada keutamaan dia. Alright, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Belum ada lagi. Boleh semua? Okey, belum ada lagi. Okey, jadi kalau jumpa tanda wakaf, kita boleh ikutlah fungsi-fungsi yang kita senaraikan tadi. Okey, saya padam ni. Kita akan masuk kepada bacaan. Okey, semua dah ready ke? Dah. Okey, saya bahagikan ayat masing-masing dahulu, kemudian baru kita baca. Okay, hari ni saya mulakan dengan Cik Yaakob dulu. Okay, Cik Yaakob boleh bacakan ayat 10 sampai 12. Ayat 10. Cik Yaakob start dulu boleh Nanti kat mana? Yes. Okey, boleh buka muka surat berapa ni? Muka surat 51. Surah apa? Muka surat 51 surah Ali Imran. Muka surat 51 ayat 10. Okey, boleh saya bahagikan dulu. Okey, Cik Yaakob ayat 10 sampai 12. Kemudian sambung dengan Cik Ramli ayat 13 saja.
Dan Cik Zul, panjang pula ayat 14 sahaja. Okay, dapat masing-masing Cik Yaakob ayat 10 sampai 12. Cik Ramli 13. Cik Zul ayat 14. Okay, boleh Okay, dah ready ke Cik Yaakob boleh? Dah jumpa dah? Sekejap. Boleh cari dulu. Muka surat 51 ayat 10. Bukan innal ladzi ke? Betul. Sampai Sampai apa? boleh wabi'sal 12 sampai 12. Betul. A'udzubillah. Baca. Boleh baca terus. Auzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika lahum waqudun nar. Sekali lagi. Kada Tak ada lahum. Wa ulaikahum je. wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'aun walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhazahumullahu bi zunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam Cik wa Yaakob. bi'sal mihad. Okey, sekejap Saya nak kemaskan bacaan dekat satu labu. Okey, huruf ghain. Huruf ghain dia ada sifat qalqalah tak? Ghain. Lain tahu tak ada. Qalqalah. Dia tak ada qalqalah, betul? Dia tak ada qalqalah. Jadi huruf ghain dia ada satu sifat iaitu sifat rakhawah. Siapa ingat rakhawah tu apa Suara mengalir. Apa dia mengalir? Suara mengalir. Suara mengalir. Okey, cara bacaan dia boleh dengar betul-betul saya bacakan. Bunyi ghain ketika mati, dia tidak melantun tetapi suara mengalir. Macam mana bunyi dia? Macam ni. Satu, tu. Dia ada lepasan suara. Dia tak boleh tuk. Kita tahan. Tuk. Tak boleh tahan. Dia kena lepas. Satu, labuna. Satu, labuna. Itu bunyi dia. Dan bunyi yang salah lagi satu dia tak boleh tahan. Satu, labu tak boleh. Yang kedua kita lantun pula. Satu, labuna pun tak boleh. Yang betul kita hanya mengalirkan suara. Dia ada bunyi macam meluncur sikit je. Satu, labuna. Macam tu. Satu labuna. Cantik. Cik aku baca tu. Lepas satu, labuna. Okay, sekali lagi. Saya nak dia yang aku ambil daripada satu labu tu je. Sampai habis lah. Ulang balik. Satu labuna wa tuhsaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Macam tu. Okey, boleh huruf ghain lepas ni untuk semua jugalah. Okey, cara bacaan dia macam tadi. Lepas sahaja suara. Okey, lagi satu Cik Yaakob. Saya nak dengar perkataan ni sahaja. Cuba bacakan. Yang mana? Perkataan yang saya petakkan tu saja. Cuba bacakan perkataan tu. Wa tuhsaru. Okey. Saya nak tanya Cik Zul. Ya. Cik Yaakob baca tadi. Ada betul ada salah tak dekat apa ni perkataan tu? Kalau tak silap, tu tak kurang pedas. Dan sin tu pun tak tebal. Tak tebal. Okey, kurang pedas, tak tebal. Okey, saya nak tanya Cik Ramli pula. Rasa-rasa bacaan Cik Yaakob perkataan ni ada kat mana yang salah tu? Nak tengok orang lain ni alert ke tak ni bacaan yang lain.
Okey. Tak alert, tak alert. Tak boleh. Okey, boleh? Okey, kita tengok sekejap. Okey, bacaan Cik Yaakob Okey, tadi bacaan perkataan ni saja. Okey, Cik Yaakob nak ulang lagi sekali tak? Boleh, Cuba boleh. lagi sekali. Tadi ada Cik Zul tegur tadi kan? Cuba jaga kat situ. Waktu Syaruna ila jahannam. Okey, sekarang Cik Zul ada kurang lagi tak? Kurang sikit lah. Kurang lagi lah. Okey. Cik Ramli? boleh lah. Boleh lah Boleh tu. lah. Okey. Okey, jadi bacaan Waktu Cik Yaakob untuk yang kedua ni sebenarnya cantik dah tu. Dah okey dah. Okey, bacaan yang pertama tadi kenapa dia salah? Okey, yang pertama dekat ha lah, dia kurang pedas. Lagi satu dekat shin. Shin Cik Yaakob baca tadi macam bunyi sa, macam bunyi sin. Hati-hati sin dengan sya. Haji. Kalau yang tak ada titik bunyi dia sa. Kalau ada titik bunyi dia sya. Dia punya angin berhamburan. Angin dia merata-rata keluar. Celah-celah gigi keluar. Sya. Itu bunyi dia. Wa tuhsyaruna. Itu bunyi yang betul lah. Okey, dapat ke? Boleh? Ya, dapat. Aku baca yang kedua tu sebenarnya dah betul dah tu. Dah betulkan balik lah bacaan tadi. Okey, yang lain tak ada masalah. Kita sambung Cik Ramli. Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi'atainil taqatah. Okey, panjangkan sikit ni. Ni. Lagi satu ta nipis je. Taqata. Nganga balik. Sekali lagi. Sekali lagi. Fi'atainil taqatah. Panjang. Taqata. Ada alif. Tahu tak kenapa panjang kat situ? Itu Ada alif. Ada alif. Betul. Taqata. Panjang. Okay, sambung. Fa'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ahraja ra'a kafiratun yarawnahum. Okey. Berhenti Cik Ramli, berhenti kat sini yarawnahum. Okey, boleh berhenti kat situ. Kalau kita ikut tips berhenti tu, dekat sini ada perkataan hum. Jadi boleh berhentilah selepas hum. Okey, cuma Cik Ramli ada baris yang ada 2-3 baris yang salah tadi. Saya nak Cik Ramli ulang balik. Fi'atun tuqatilu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ra'ata fi. Tak panjang. Okey, kalau nak berhenti kata, kalau nak potong juga lagi, boleh berhenti dekat sabilillah. Boleh berhenti sini sebab dia ada wa kat situ. Sekali lagi, Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Terus. Wa ukhraya kafiratun yarawnahum. Okey, berhenti sekejap. Okey, saya nak tanya Cik Yaakob. Bacaan Cik Ramli kat sini, apa yang tak kena? Yang tempat saya garis tu. Rasanya betul ke tak bacaan Cik Ramli tadi? Apa dia? Wa tu. Dia kurang kemas ya? Wa tu. Okey, ada lagi tak? Tu je. Roya. Roya. Ada masalah ke kat situ? Okey, ada. Saya ikut satu tempat je. Wa'uh tu. Betul? Ada tadi dah betul. Okey, tak apa. Okey, Cik Zul. Bacaan Cik Ramli dekat perkataan ni. Mula-mula tadi Cik Ramli dia Hamzah tu dhammah tapi Cik Ramli baca fathah. Okey. Wa'uh tu ni kan. Okey. Itu saja. Itu saja.
Okey, itu saja. Okey, jadi bacaan dia betul lah yang first tadi ada Cik Ramli kita baca baris atas. Tapi yang last kali baca tadi betul lah baris depan. Okey, cumanya bacaan Cik Ramli kat perkataan ni dia macam sambung terus. Wow, macam tak ada pause, tak ada bunyi hamzah yang cantik. Dia kena baca satu-satu Wa sebut betul-betul. Wa satu bunyi, satu bunyi. Wa Okey. Yang ini bunyi hamzah tadi lah. Okey, lagi satu dekat sini. Cik Ramli baca tadi roya. Betul ke salah bunyi roya? Ro'a. Ro'a. Okey. Macam-macam bunyi tadi. Ro'a. Ada yang bunyi ro'a tadi Cik Ramli baca, ada yang bunyi roya tadi Cik Ramli baca Dua-dua bunyi ada. Jadi macam mana bunyi yang betul kat sini? Bunyi yang betul dia adalah Ra. bunyi apa tu? Bunyi ro sahaja. Tak ada ro'a, tak ada roya. Okey, bunyi dia ro saja. Wa kafiratun yarawnahum. Macam tu bacaan Okey, ini huruf apa ni? Kita bincang sekejap lah sebab ada macam-macam bunyi. Ro'a ada, roya pun ada. Ya tak ada titik. Ya tak ada titik. Ni huruf ya tak ada titik. Okey, yang lain? Huruf apa ni yang saya bulatkan tu? Bulatkan petak kan tu? Dia alif tu, ada alif. Ada alif. Huruf alif tu. Huruf alif. Okey, huruf alif. Cik Zul, huruf apa? Huruf alif lah. Huruf alif juga. Okey. Cik Yaakob? Yang mana? Yang saya petakkan tu huruf apa tu? Oh, tu ya. Huruf ya. Okey. Jadi kita tengok sekejap Okey. Apakah nama huruf ni? Saya bulat kat situ ada ya kosong, atas dia ada alif kecil. Dia merupakan satu huruf Dia merupakan satu huruf. Tapi kita nak tahu huruf apa ni? Okey, huruf dia adalah huruf alif. Ada yang jawab alif tadi? Tapi dia tak sampai alif saja. Dia ada dalam belakang dia alif maksurah. Pernah dengar tak maksurah? Biasa dengar. Biasa dengar alif maksurah. Alif maksurah ni apa? Alif berada atas ya lah. Alif berada di atas ya Okey, adakah semua alif berada di atas ya je alif maksurah tu? Okay, alif maksurah ni dia ada bentuk dia. Kejap lagi kita masuk sikit lah alif maksurah Okay, alif maksurah ni dia punya bunyi adalah bunyi alif bentuk macam ya. Okey, itu adalah alif maksurah. Okey, tapi bunyi dia bunyi alif. Okey, kat sini okey, kita tengok dia adalah bunyi alif Kalau kita nampak alif maksurah ni, kita boleh letak terus huruf alif besar. Seolah-olah ra baris atas ada alif. Ra baris atas ada alif, kita bunyi apa? Ra. Kita bunyi ra'a ke bunyi ra je? Ra. Ra sahaja. Sebab itu bunyi dia adalah ra je kat sini. Tak ada ra'a, tak ada roya. Okay, dapat ke? Kalau nampak alif maksurah, kita terus letak alif tegak tu. Dia dalam kepala kita akan baca dengan alif tegak ni saja. Dia bunyi dia wa ra macam tu. Okey, sekali lagi. Satu lagi depan itu yang satu depan ni mislaihim roya. Okey, yang ini pula, yang ini huruf hamzah, ini huruf apa? Ya, tadi ya kosong. Yang ini bukan alif maksurah, ini huruf ya. Sebab dia ada baris. Ada baris, kita namakan dia sebagai huruf ya lah. Ya baris atas bunyi ya. Jadi jangan baca roa macam tu pula. Bunyi dia adalah ya. Dia ada bunyi ya. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana keadaan hamzah alif maksurah tu. Macam mana kita nak tahu huruf tu adalah alif maksurah. Okay, ni kat sini Cik Ramli kena ulang balik. Ni adalah huruf alif maksurah. Sekali lagi. Wa ra. Macam tu. Wa uhra kafiratun yarawnahum mislaihim. Okey, kita berhenti dekat yarawnahum ni sekejap. Saya nak kemas kepotongan ni. Okey, dekat sini Cik Ramli kemaskan bunyi dengung dia masuk dekat ya bunyi macam ni. Kafiratun. Betul. Sekali lagi. Wa uhra kafiratun yarawnahum mislaihim wa ra'al ain. Baru cakap tadi dia bukan bunyi dia bunyi ya.
Jadi ra. Warayal ain. Okey, sekali lagi. Ambil dekat mithlaihim balik. Mislaihim mislaihim ra yal ain. Ya, betul. Ra'yal ain bunyi dia. Okey. Okey, tak apa, tak apa. Wallahu Okey. Wallah. Wallahu yu'idu binasrih. Okey, sekali lagi. Okey, dekat sini huruf ni atas waw ada hamzah, kita pakai huruf hamzah. Hamzah ni dia boleh duduk atas alif. Ni saya cerita sikit lah. Hamzah dia boleh duduk atas alif, dia boleh duduk atas waw, dia boleh duduk atas ya. Bila atas alif waw ya ada huruf hamzah, alif waw ya terus hilang fungsi, tak ada bunyi dah. Semua bunyi hamzah. Macam sini lah. Hamzah dekat atas alif, kita bunyi hamzah. Ra baris atas, masuk hamzah mati, bunyi ra. Okey. Yang ini pula, waw, atas waw ada hamzah. Waw kita tak bunyi. Kita bunyi hamzah. Hamzah baris atas bunyi a. Bunyi dia you a. You ayyidu. Macam tu. Sekali lagi. Wallahu yu'ayyidu. Wallahu yu'idu binasrihi man yasha. Sekali lagi. Bukan ma. Mai. Masuk juga ya. Mai yasha. Yu'idu binasrihi man yasha. Ya, mai yasha. Okey, sambung. Inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar. Okey, bunyi dah ada dah, betul dah bunyi dia. Cuma panjang kat sini je. Hamzah tu pendek je. Li'u, pendek je. Li'ulil absar. Zalika la'ibratan lil absar. Ni dah termasuk huruf. Kejap Cik Ramli ambil dari sini je. Ulang dari sini. Kemaskan. La'ibratal. Jangan tebal tol. Dia ta. Tal. La'ibratal La'ibratal ulil absar. Sekali lagi. La'ibratal liulil. La'ibratal liulil absar. Okey, tak apa. Okey, boleh. Bagus. Okey, kita sambung seterusnya. Yang bacaan Cik Zul. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Nah, dikemaskan. Sa. Minan nisa. Boleh. Wal banina wal qanatiril muqantarah. Muqan. Betul ke bacaan muqan? Okey, dekat sini kita kemaskan sikit. Bunyi dia tak jelas muqan. Nun tu dia tak jelas. Dia bunyi samar-samar. Dia bunyi macam ni. Muqan. Macam tu. Balik sekali lagi. Wal banina. Wal banina wal qanatiril muqantarah. Boleh. Muqantarah. Okey. Masuk dekat zal. Minal zahabi wal fiddah. Okey. Berhenti sekejap. Kita berhenti kat fiddah sekejap. Okey. Kemaskan Cik Zul dekat minal. Dia masuk nal. N-A-Z. Bukan N-A-L. Nal. Masuk Z terus. Minadza. Cuma bunyi Z dia jangan bunyi macam Z bahasa Melayu. Sebab ini huruf zal, huruf jali lidah. Bunyi dia lembut je. Minadza. Macam tu. Sekali lagi. Minal zahabi wal fiddah. Okey, betul. Cantik.
Okay. wal wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Okay. Macam mana nak wakaf kat sini Okay, saya nak dengar bacaan seorang-seorang lah. Macam mana bunyi wakaf kat sini, boleh? Yes. Saya tanya seorang-seorang daripada Cik Yaakob dulu. Okay, macam mana wakaf perkataan ni, Cik Yaakob? Perkataan ni saja. Kita nak bunyi bunyi dia waktu wakaf. wal harf Okay, wal boleh? harf. Okay, dapat? Okay. Cik Ramli, macam mana nak wakaf kat sini? Perkataan ni, bunyi wakaf dia macam mana? Kejap, Cik Ramli buka mikrofon ya. Tak dengar suara tu. Okay. Boleh? Okay. Wal khars. Okay, ada bunyi dia tu. Okay, bunyi yang betul adalah bacaan Cik Yaakob tadi Cik Ramli bunyi dah ada, cuma terpanjang ra tu. Dia tak boleh, dia terpanjang ha tu. Wal hars. Dia terpanjang. Dia bunyi dia pendek je. Har tu. Masuk har Wal dulu. kharsi. Masuk har dulu. Kemudian sa tu kita hanya keluarkan angin je. Jadi kalau kita laju kan, Khars. kalau saya baca pelan-pelan bunyi dia macam ni Wal har. Har. Macam tu. Khars. Jadi bila kita laju kan, dia akan ni sikit lah, terlepas sikit lah. Dia akan bunyi wal harf. Harf. Wal khars. Cantik. Siapa yang baca tu? Okay, macam tu Wal bacaan. harf. Ya, betul. Wal harf. Ya, betul Cik Azul. Macam tu. Dia sekali lagi. Ambil dekat ni je kita nak kemaskan wakaf. Wal an'ami wal harf. Wal an'ami wal harf. Cantik. Macam tu Okay, sambung. Zalika mata'ul hayawatid dunya. Ini pun sama. Dia bunyi apa yang sebetulnya tu Cik Yaakob? Perkataan ni. Apa bunyi yang betul? Zalika mata'ul hayatid dunya. Okey, Cik Ramli, apa bacaan yang betul dekat perkataan ni? Buka mikrofon balik Cik Ramli ya. Boleh Cik Ramli buka mikrofon tu. Alamak, tak dengar pula suara Cik Ramlinya. Boleh ke? Okey. Wal mata'ul hayatid dunya. Okey, bagus. Okey, bacaan dia adalah hayatid dunya. Waw tu kita tak bunyi Kita bunyi huruf alif. Okey, dia senang macam ni. Bila kita baca Al-Quran, bila kita baca ayat Al-Quran, kita tengok huruf tu. Kalau huruf tu tak ada baris, kita tak boleh bunyikan dia. Macam ni lah. Waw dia tak ada baris. Baris ni baris atas, baris bawah, baris depan, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Itu je baris. Jadi ini alif ni bukan baris. Alif ni adalah huruf. Jadi waw dengan alif. Dua-dua huruf. Tak ada baris. Jadi bacaan kat sini dia tak boleh bunyi lah. Dia tak boleh bunyi baris lah. Okay, cara baca dia adalah kita guna alif. Dia hanya memanjangkan bacaan sebelum boleh. Tapi untuk dia berbunyi tak ada. Jadi bunyi dia haya je. Ya tu panjang lah. Mata'ul hayatid dunya. Macam tu. Sekali lagi Cik Zul. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika mata'ul hayatid dunya. Okay. Allah. Wallahu indahu husnul. Wallahu indahu husnul ma'ab. Cantik. Okay, cuma kat sini hati-hati ya. Hu dengan hu. Ni duduk sebelah-sebelah, baris pun sama. Pastikan ada beza bunyi. Ayan, dahu, hus. Hus. Satu biasa hu, satu lagi hu. Sempitkan kerongkong. Pastikan ada beza. Cik Zul baca tadi ada rasa beza tak tempat keluar dia? Tak ada. Sama je.
Rasa sama je. Kalau rasa sama kita ulang balik. Kadang-kadang nak bila baca online ni kadang-kadang tak boleh nak detect betul-betul bunyi dia. Sebab tu saya tanya rasa tak beza. Dia mesti rasa hu kat sini hau kat sini. Kita boleh rasa tempat keluar dia. Sekali lagi Cik Zul. Wallahu indahu husnul ma'ab. Cantik. Yang tu rasa dia punya beza. Okey, kita berhenti kat sini sekejap. Okey, saya nak masuk sekejap lah. Ada masa lagi. Kita nak masuk berkenaan dengan alif maksurah tadi malam ni saya nak masuk topik alif maksurah. Biasa dengar ke perkataan alif maksurah ni? Biasa dengar. Biasa dengar. Okey, ada yang tak pernah dengar? Biasa. Biasa. Kalau senyap tu maksudnya pernah lah tu dengar Okey, nama dia adalah alif maksurah. Boleh ambil nota ni Alif maksurah. Okey, alif maksurah ni dia punya bentuk macam inilah. Semua nampak ke kat skrin tu? Saya lupa nak tanya nampak skrin tak? Nampak. Nampak? Nampak yang saya tulis tu? Huruf alif maksurah macam ini. Sama sebiji macam huruf ya. Jadi bila kita nampak huruf ini macam ni, kita panggil huruf itik lah Huruf itik ni bila kita nampak huruf itik ni dalam Al-Quran, dia boleh jadi huruf alif, dia boleh jadi huruf ya. Jadi cara nak tentukan kita kena tengok ciri-ciri dia. Okey, kalau dia jadi alif tu, inilah nama dia alif maksurah. Sebab tulisan dia bukan macam alif, tulisan dia macam huruf ya. Ataupun sebiji lah macam huruf ya tu. Jadi macam mana kita nak tahu bila kita nampak huruf itik ni dia adalah huruf alif ataupun huruf ya? Cara dia adalah dia ada ciri-ciri yang kita boleh tengok Okay, yang pertama, saya masuk ciri-ciri dia adalah huruf alif maksurah. Yang pertama adalah bila kita nampak huruf itik ni sebelum dia baris atas. Kalau kita nampak huruf itik ni sebelum dia baris atas, kita kena baca dengan huruf alif. Terus tukar huruf tu dengan alif. Sebab itu adalah huruf alif maksurah. Dia nampak macam ya tapi dia bukan ya. Contoh perkataan macam ni. Ini. Dia kosong. Kita tak boleh baca dengan hudai. Tak boleh. Dia bukan ya. Dia adalah alif. Kita baca dengan macam mana bunyi dia? Huda. Betul. Panjang Huda. Samalah dal baris atas ada alif. Kan kita baca panjang. Cara bacaan ni sama. Huda. 2 harakat. Okey, boleh. Itu adalah ciri-ciri yang pertama. Okey, ciri yang kedua adalah bila kita nampak huruf yang itik ni juga, sebelum dia ada tanwin atas, tak kisah selari ataupun tak selari. Bila nampak tanwin atas, yang ini confirm huruf alif. Okey, boleh? Itu cara dia. Jadi kalau nak guna dia, kena guna dengan huruf alif lah. Rasanya tak ada masalah kalau jumpa tanwin ni. Okey, dia baca macam kita wakaf dengan tanwin lah. Tanwin atas. Dia akan bunyi huda. Dia bunyi huda juga bila wakaf. Okey, itu adalah bentuk yang kedua. Merupakan huruf alif, bukan huruf ya. Okey, dan yang ketiga, bila kita nampak yang kita jumpa tadi huruf itu, huruf itik ni atas dia ada alif kecil. Yang kita jumpa tadi Jadi itu adalah huruf alif maksurah. Itu adalah huruf alif maksurah. 3 ni sahaja keadaan bila huruf yang itik ni boleh jadi alif. Boleh jadi alif maksurah. Dan dia baca seperti huruf alif lah. Okey, boleh setakat ni? Nak tanya lah Ustazah. Boleh? Alif maksurah ni sama ke fungsi dengan huruf mat alif waw ya tu? Sama, sebiji. Macam mana kita baca alif, macam mana kita baca huruf alif dalam Al-Quran, macam itulah bunyi dia. Ataupun fungsi dia. Memang fungsi dia memanjangkan bacaan. Fungsi dia sama macam alif. Boleh Okey. Yang ini, yang saya tulis dekat skrin ni, ini adalah basic lah penggunaan alif yang kosong, iaitu 2 harakat. 2 harakat. Kalau kita jumpa alif sahaja, dia kosong, kita baca 2 harakat lah. Tapi kalau huruf-huruf alif maksurah ni ada ombak,
Bunyi dia sama je, cuma harokat dia jadi lagi panjang lah. Dia jadi lagi panjang ikut situasi. Dia boleh jadi 4 hingga 6 harokat. Ikut pada situasi lah. Okey. Jangan pula bila kita nampak ombak, kita pergi bunyikan pula huruf tu. Contoh, perkataan yang sama juga saya ambil. Contoh, macam ni. Kita nampak bila dia kosong, kita baca huda. Bila dia kosong, kita baca huda. Tapi bila dia ambil ada ombak, kita baca hudaya pula. Salah. Tetap juga bunyi huda, cuma panjang je. Panjang je, dia panjang lebih sikit lah. Kalau dia kosong 2 harokat, kalau ada ombak panjang lagi. Sampai 4 harokat. Huda. Panjangkan sahaja. Okey, boleh ke? Okey, insyaAllah. Boleh. Okey. Itu sahaja keadaan alif maksurah. Okey, untuk keadaan ya pula, ada juga keadaan dia. Takut nanti kena bagi tahu sebab takut keliru. Keliru ketika baca selalunya tak ada masalah kalau kita sambung. Tapi kalau kita nak wakaf, kadang-kadang orang keliru. Jadi untuk nak jadi huruf tu adalah huruf ya, dia mestilah yang pertama dia mesti berbaris. Huruf tu ada baris. Baris bawah, baris depan. Barisnya ada 3 lah. Ada 6 saya bagi tahu tadi. Baris atas, baris bawah, baris depan. Tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. Maksudnya bila kita tengok dalam Al-Quran, huruf itik ni dia ada baris. Bila dia baris, dia confirm huruf ya. Okey, kalau kita sambung kena baca huruf ya, kalau dia wakaf pun kita kena baca huruf ya. Contoh, saya bagi perkataan huda juga saya ambil huda sebab nak memudahkan contoh dia. Okey, contohlah kalau kita sambung perkataan ni dia bunyi apa Hudai. tak? Hudaya. Hudaya. Kalau kita sambung, bukan wakaf, sambung. Contoh hudayaan, contoh Okey. Bunyi dia sebagai ya lah. Ya baris atas bunyi ya kan. Kita baca hudayaan. Okey. Tetapi katakan kalau kita nak berhenti, bila nak berhenti tak boleh bunyi huda. Sebab dia asal dia ya. Dia tak boleh tiba-tiba berhenti tukar alif, tak boleh. Wakaf pun wakaf sebagai ya. Jadi macam mana bunyi huruf ya mati? Hudaya. Hudaya kalau sambung. Kalau berhenti ya mati? Hudai. Hudai. Macam tu. Hudai. Hudaya. Mati Hudai. terus. Jangan ya dah. Hudai. Macam tu je wakaf dia. Hudai. Sebagai ya mati. Hidup sebagai ya, mati pun sebagai ya. Ni ramai orang baca salah. Bila sambung tak ada masalah dia baca hudaya. Tapi bila wakaf dia baca huda pula. Dia tukar jadi alif, tak boleh. Kekalkan bunyi dia sebagai ya juga. Hidup ya, Hudai. mati pun ya. Bunyi wakaf dia hudai. Kalau nak wakaf perkataan ni bunyi dia hudai. Okay, boleh Ada soalan tak? Okey. Okey. Jadi seterusnya keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua bila kita nampak huruf tu kosong. Sebelum dia baris bawah, yang ini memang tak boleh lari lah. Bunyi dia memang kena bunyi jugalah. Bunyi baris bawah. Memang selalu orang baca dengan huruf ya lah. Contoh, macam ni kan. Dia memang confirm bunyi D lah. Jangan bunyi dia pula. Okey, D je. Dia adalah huruf ya. Bunyi sebagai ya. Okey, keadaan yang ketiga bila kita nampak huruf itik ni ada tanda sukun C terbalik. Tanda sukun macam ni. Bila kita nampak tanda sukun macam ni, dia bukan huruf alif ya, dia adalah huruf ya. Katakanlah kita jumpa, kita tak boleh baca dengan da, tak boleh. Kita kena baca dia dengan Dai. dai. Bunyi ya matilah, dai. Macam tu. Bila nampak je tanda sukun, confirm huruf ya, bukan alif. Macam tu. Itu adalah keadaan nak membezakan huruf itik ni bila kita nak baca dengan alif, bila kita nak baca dia dengan ya. Okey, boleh setakat ni? Boleh bezakan? Boleh? Ada soalan tak untuk alif maksurah ni? Tak ada? Senyap tak ada. Okey, kalau tak ada, saya padam boleh ke? Ada dah? Boleh? Okey. Semua sempat salin tak? Ke nak saya hantar dalam grup lagi? Hantar dalam grup juga Kejap, saya screenshot jap. Okey. Alright. Kejap lagi tu saya hantar Okey. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Kita ada masa lagi 5 minit. Kita buat latihan sikit lah boleh?
Okay. Okey. Saya nak masing-masing cuba tengok daripada ayat 14. Yang ni saya pun tak sempat nak cari. Cubalah cari kan kalau ada. Okey, daripada ayat 14 sampai 15, cuba cari ada tak huruf alif maksurah. Boleh ikut keadaan tadi. Ada tak huruf alif maksurah? Saya pun tak cari lagi kejap saya tengok ada ke tak. Sambil-sambil tu boleh tengok. Kalau ada boleh bagi tahulah ada tak. Ada satu. Ada satu kat mana tu? Siapa jumpa Cik Zul? Jumpa kat mana tu? Tajri. Jannatun tajri. Tu. Tajri. Okey, tajri. Tajri huruf ya ke huruf alif? Huruf alif maksurah. Ya. Huruf alif. Huruf? Dah keliru dah tu. Ada dua jawapan tu. Ada yang jawab alif, ada yang jawab ya. Ni huruf apa ni? Alif. Huruf alif. Huruf Ya, alif kot, ke huruf ya? Okey, tengok balik keadaan tadi. Ini huruf dia kosong sebelum dia baris bawah. bawah. Jadi dia huruf alif ke huruf ya? Huruf alif. Salah. Huruf ya. Okey. Kita tak boleh baca ria ataupun ria, tak boleh. Kena bunyi ri je. Ni adalah huruf ya. Tajri. Ya mati sebelum baris bawah, dia hanya memanjangkan lah. Okey, ada tak huruf alif? Huruf ni bukan alif ini huruf ya. Ada tak huruf alif maksurah? Ke tak ada? Tak ada, satu je. Tak ada tak ada. Kot saya rasa saya tengok sekali lalu macam tak ada pula. Tak ada huruf alif maksurah Okey. Saya nak jadikan homework lah, boleh? Boleh. Untuk kelas minggu depan, okey, boleh tengok dekat muka surat 52 lah. Masing-masing boleh tengok Al-Quran muka surat 52. Cuba cari dalam muka surat 52 ni ada tak huruf alif maksurah. Okey? Boleh? Itu sebagai homework lah. InsyaAllah minggu depan kita bincang. Betul tak yang kita keluarkan tu alif maksurah ataupun huruf ya. Saya nak keluarkan alif maksurah dalam muka surat ni. Okay, semua jelas ke kerja rumahnya? Okay, jelas. Huruf alif maksurah. Cari huruf alif maksurah pada muka surat 52. Okey, boleh kita tengok juga minggu depan. Saya pun tak cari lagi. Tak tahulah ada ke tak. Kita tengok sama-sama. Okey, boleh Jadi itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan tak nak tanya sebelum saya tutup kelas kita? Tak ada. Tak ada semua Okey, kalau tak ada, saya tutup dululah kelas kita malam ni dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua minta maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.